hari ni aku nak stay dekat satu hotel, nama dia Hyatt Regency. Alright guys, welcome back to my channel. So kali ni kita sampai kat Pahang. So hari ni aku nak stay dekat satu hotel, nama dia Hyatt Regency. So basically antara yang menjadi tarikan sebab dia dekat dengan Teluk Chempedak punya pantai kat tepi ni. So jom aku bawa korang explore apa yang ada di Hyatt Regency. Let's go. Alright guys, sebelum kita sampai ke hotel, apa kata kita singgah dulu kat Kuantan ni. Kita nak makan satu kedai yang orang kata famous jugalah So nama kedai dia Jaman Tori. Kita dah sampai dah dekat depan ni. Ni adalah kedai Jaman Tori. So basically orang Kuantan memang suka datang makan kat sini sebab dia ada macam-macam lauk beraneka macam ragam. Benda aku cakap ni. So dekat sini lah tempat yang menarik. So you guys, jom follow aku, kita tengok kita makan kat sini. Inilah dia Jaman Tori. Tempat ni memang famous. Kalau sesiapa yang datang Kuantan memang wajib singgah makan tengah hari dekat sini. Macam-macam lauk ada. Tapi guys, aku tak sempat nak record makanan dia sebab terlalu lapar. Kita orang dah makan dah. Lunch pun dah settle. So apa lagi kita tunggu? Jom kita terus pergi check in dekat Hyatt Regency Kuantan Resort. Bestnya sampai je dekat sini, korang akan disambut dengan welcome drink dan juga live band music. Memang resort ni aku kata sangat cantik guys, sebab dia punya vibe dia ala-ala dekat Bali dengan view yang tenang dan juga estetik. Memang feel dia terus rasa macam bercuti di luar negara. Penuh naik sini. Sini dah ada lift tau. So bilik aku dekat tingkat 3. So jom kita pergi tengok bilik aku 3417. Ada orang kejar ke apa? Okay, jom kita pergi ke bilik aku 3417. There you go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kad dia. Okay, Assalamualaikum. Apa masuk kad dulu. Lama dah masuk, dah sejuk. Okay, jom kita buka lampu semua. Okay, semua lampu dah buka. Okay, jom kita pergi dengan first kali apa kita ada dekat sini. So, masuk-masuk je belah kiri ni almari. So, kelengkapan yang disediakan ada iron board di bawah, iron, sejadah dan ni apa ni? Extra bantal. Bantal. So, baju towel untuk korang nak mandi nanti, nak sangkut baju semua boleh. So, disediakan juga dengan laundry bag, slipper. Tapi style biasa, benda-benda macam ni dah akan letak kat bawah tau. So ini special, dia gantung dekat sini. So nampak proper sikit lah. So ini apa ni? Guys, it's a torchlight. Lama. So kalau dah bagi torchlight ni, malam ni kita kena keluar. Cari apa? Cari monyet. Sini banyak betul monyet. Okay, tambahan sikit aku terlupa nak tambah tadi. So basically kat tepi ni dah ada safety box lah yang bantal tadi. Okay, lepas tu kat sini ada coffee punya side lah. So ada juga air plain water kat situ. So untuk korang panaskan. Dan bawah ni kita ada peti sejuk. Dah ada air sejuk dah dekat sini guys. Bagus lah, dia tahu-tahu je cuaca panas ni Okay, jom kita pergi ke toilet pula. So ini rupa toilet. Guys, very cozy. Okay, aku suka lah lampu-lampu macam ni. Tengok, very the sexy one. Kat sini pun ada cermin untuk korang nak tengok kan. So senang. Okay, so seperti biasa, toiletries, dental kit semua dia bagi. Towel. Ni apa ni? Body lotion. Okay, so sabun, tisu semua. Okay, cermin, selesa. Bawah ni ada apa okay, organized. Well organized. So towel ada 3, face towel ada 2. So sini drawer ni ada apa ni? Beratnya tak boleh buka. Okay. Alright, kita ada hair dryer dekat sini. Okay, so dia basically dia separate kan untuk korang mandi tau. Mandi dekat sini, untuk memerut dekat sini. Jom kita tengok mangkuk jamban dulu macam mana rupa dia. Memang baik. Ini dia rupa toilet dia. So kalau korang nak memerut, okay, duduk sini.
Memang selesa. Sebab apa? Sebab tepi ni tak nampak. Dia macam kabur-kabur sikit lah, tapi nampak lah orang tengah bercangkung. Alright, so kita pergi kat tempat mandi pula. So ini tempat bahagian mandi. Disediakan tempat untuk duduk, in case letih-letih mandi, duduk. Okay. So aku perasan benda ni untuk korang gantung baju. So kalau korang ada baju basah yang swimming ke apa, boleh gantung. Okay, so very nice. Dekat sini, tak orang sangka. Okay, so shower dekat sini. Portable, rasanya air panas semua ada. So disediakan juga dengan body wash, shampoo dan juga conditioner. So ada satu ruang sikit kat sini in case korang ada nak bawa macam apa ni, cuci muka ke apa, nak basuh dekat dalam bilik air, boleh letak kasut. Okay, so jom kita pergi di bahagian bilik dia pula. So ini tempat letak bag. So basically mesti korang tanya, kenapa ada baby cot ni? So basically baby cot ni percuma je. Kita request je, dia akan bagi. So tadi dia datang pasang baby cot untuk anak aku tidur dekat sini. So tenang lah sikit. So malam-malam tak ada gangguan. Okay, so alright. Wow, nice. Ada lampu dengan cat merah kat sini. Okay, so basically kita nak book katil tau, tapi sebab kita pergi ni musim sekolah, so semua bilik penuh. So yang ada 2 katil single je. So enjoy je lah 2 katil single. So ni apa benda ni? Guys, masuk toilet balik. Oh, ni cermin. Okay, style. So basically dia macam breakout lah. So kalau you guys macam nak feeling boleh buka je ni. Nampak ruangan toilet dia. Okay, style tu. Alright, so dekat sini ada tempat meja untuk korang nak buat kerja ke apa. Okay, sofa dan juga lampu ni. Ni kena buka ni baru estetik. Macam mana buka ni? Alamak, tak gerti lah. Ni kot. Bukan. Okay, so phone tak ada apa sangat, macam biasa. TV berkeluasan 32 inci kot ni ke 40 inci. Okay, so aku rasa ni connecting room ni boleh pergi bilik sebelah. So kalau macam bawa family ramai ke apa, boleh share, ambil connecting room. Okay, so ni aku punya view bilik aku. So basically kita orang memang request untuk menghadap macam hutan sikit sebab kita nak privacy di waktu malam. Okay, so disediakan 2 kerusi dan juga 1 coffee table. So bolehlah korang nak enjoy petang ataupun malam dekat sini. Okay, so overall with the price aku rasa sangat berbaloi dengan harga dia, sangat mampu milik untuk korang nak stay dekat Hyatt Regency ni. So jom kita check out apa yang ada di sekeliling kawasan Hyatt Regency. So see you guys there. In case kalau korang lupa nak bawa outfit dekat pantai, jangan risau sebab dekat sini ada gift shop yang memang banyak pilihan baju. Tengok warna-warni, topi pun ada jual kat sini. Sebelah dia pula ada Bayu Spa and Fitness Center. Gym dia sangat bersih dan juga selesa. And kalau rasa nak exercise sikit, inilah masa yang paling sesuai. Apa yang tertarik aku untuk datang dekat sini sebab dia sangat dekat dengan Teluk Cempedak. So kalau korang tengok environment dia, suasana dengan pasir yang putih, memang tak boleh nak kata lah, memang best pemandangan dekat sini. Sangat berbaloi dengan harga dia. Hari kedua dekat Hyatt Regency ni, kami skip breakfast dekat hotel sebab memang plan nak makan dekat luar. So destinasi wajib kami singgah di Roti Bakar Berserah. Spot ni memang legend guys. Sebab apa? Sebab banyak pilihan makanan dan semua sedap-sedap belaka. Tapi yang paling win of course, aku punya one and only my favourite, nasi lemak sotong. Yang menarik dekat sini sebab dia ada 2 jenis swimming pool yang berbeza view. So aku pilih dekat side sebelah sini sebab dia punya pemandangan cantik sangat guys, penuh dengan pokok-pokok. Memang teringat vibe macam dekat Bali. Thank you so much for watching and I hope you guys enjoy this video. That's all for today. Ciao. Chin ciao. Assalamualaikum.